فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita meningkatkan akan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita sebesar-besar nikmat, sebesar-besar mudah. Nah, maka hidup kita ni Allah Ta'ala bagi modal kepada kita dua perkara. Nah, serupa ya. Kepada orang kaya pun Tuhan wistara tu juga. Kepada orang miskin pun Allah Ta'ala bagi supa juga. Kepada orang betina, pada orang jatuh, pada orang alim supa, gapo masa. Nah, sahabat pun 24 je juga. Nah, orang kaya pun 24 je. Orang fakir miskin pun 24 je. Orang jatuh 24 je. Itu apa tu modal. Bukan kata orang alim ni Allah Ta'ala wik dia 48 je sedak kira wak amal. Supaya cuma ke di atas kita orang pandai. Bagi orang pandai 24 je dia tu jadi laba banyak. Dia hatu pandai pagi buat ni. Orang cerdiknya hatta pukul 2 malam lagi dah demo. Dia mau menego jak semalam lagi dah. Pukul 2 semalam tu dia mau mula dah. Kita baru teh pagi ni ya baru. Nah, ayat katanya itu yang pertama modal, yang pertama yang Allah Ta'ala wi kita gapo masuk. Yang kedua modal, yang kedua wi kita gapo ialah kesihatan. Nah, kesihatan ini sebagaimana satu modal yang besar lah. Nah, cuba tengok hodom hospital ni. Nak baca Quran boleh ke tak? Tak dah. Yang mana hodom hospital nak sembahyang tahajud boleh ke tak? Tak dah. Dia hodom hospital sana sembahyang jemaah boleh ke tak? Tak dah. Nah, tak ada masa walaupun nak sekalipun tak ada dah. Banyak yang kita lagi hospital doa-doa tak apa we lepas pada ni nak jemaah. Tak royak. Lepas pada ni nak baca Quran, lepas pada ni nak khatam. Lepas pada ni nak buat halqah Quran, tak ada jalan dah. Nah, maka dua modal ni sekarang terhadap kita lagi. Yang pertama masuk. Yang kedua kesihatan badan. Tak ada uzur, tak ada demam ni. Nah, habis tu gunakan akan modal yang Allah Ta'ala ada bagi kepada kita sekarang untuk mendapati kelabuan kejayaan selepas daripada kita mati. Baik, alhamdulillah kita tak melewati masa, kita masuk dalam medan kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pada muka berapa? Ram? Muka berapa? 50. Baik nah. Pada muka 50 nah. Abang nah, muka kita ni muka 50 dah. Umur kita pun 50 lebih dah. Tak apalah. Nah, muka kita tu duduk di 50 dah kita.
umur pun 50 dah, tapi tilik ke amalan dah sepuluh budak lagi. Nampak dia jadi budak lagi lah kita dengan amalan ni. Gapo? Tidak ada rasa dan ada istiqamah dalam amalan tu, tidak ada lagi bagi kita dah. Mari tengok apa kata di dalam kitab kita ni. Katanya tanda situ halu dah, tanda kasihkan Allah Ta'ala itu, tanda kasih begitu apa panggil likulli syai'in. Nah, ada ulama katanya likulli syai'in alamatun, tiap-tiap suatu ni ya ada alamat weh. Nak hujan ya ada alamat, itu ke nak demam pun ada alamat juga. Yang mari semua hidung deh, yang mari lengah lupuh tu alamat. Alamat gapo? Alamat kata nak demam. Nah, ikut setiap kali ni Allah Ta'ala buat alamat berlaku. Tama-tama alamat kiamat kita nak mengaji ni ke. Nah, salah satu daripada tanda alamat kiamat gapo weh yang kita nak mengaji, yang ulama dah bila mari. Salah satu pada alamat kiamat ni gapo weh? Ialah jalan tu nak jadi banyak. Nah, salah satu alamat kiamat jalan pecah banyak. Boleh nak jalan mari kabul ni. Aduh, ikut nak mari. Ni nak mari di hujung baru ni, boleh mari ikut tu, boleh mari ikut nu lopak belah lek tu. Jalan tu banyak. Jalan ke jalan. Cuba tengok jalan ke jalan lah ni. Ikut nak pergi. Tai belah lek ni apa boleh masuk ke belah lek nu apa bolehnya pecah-pecah. Nah, itu panggil salah satu daripada alamat kiamat, jalan tu pecah tu jadi banyak. Nah, yang kedua, salah satu alamat kiamat ni apa? Banyak orang nak membinakan akan masjid. Oh, banyak nak bina masjid. Bersorak ada berada-reti. Tu imam pun bersorak, kamakam pun bersorak, nayuk pun bersorak, tok meneh pun bersorak. Gapo? Nak bina masjid. Nak buah kutung harga 800,000 ni kata tak panas buah tu. Nak buh mozaik molek, nak tak kipas angin, nak buh edalan ni, bukan main sorak weh. Orang weh. Dia sorak ada orang nak walahan nak itu baik. Dia bersorak kedok weh. Orang lah kampung kita 400 orang ni weh. Hak tu bit semaya sekarang ada 25 orang. 380 lagi duduk mana ni weh. Kita nak walah mana kata weh. Bila bersorak ada hak orang. Dah sorak nak buat sejek, nak berada-reti, nak buat cak gapo pula kita weh. Ni nak tengok sambut raya nak buat cak gapo pula. Nak tukar cak gapo rate. Dah, itu panggil salah satu pada alamat kiamat gapo. Manusia ni suka daripada nak membinakan akan masjid. Dua orang. Yang tiga alamat kiamat lagi yang kita boleh tengok lah ni. Hak Nabi kita cerita masa dulu ni dia. Lah ni kita perhati tengok. Timur ke dia timur tak lama dah tu. Gapo alamat yang ketiga weh? Alamat yang ketiganya ialah orang betina tu banyak lebih pada orang jantan. Hingga Nabi katanya seorang jantan dimiliki di atas 50 orang perempuan. 50 orang betina, orang jantan kung seorang. Apa tengoklah ni, setiap rumah lah ni jatuh apa orang. Anak tino pak. Mak menakal lagi. Hak jatuh sore cokong. Sore jatuh lah ni. Tengoklah kampung kita ni. Tengok hak jual ni. Banyak tino ke jatuh dia berjual. Hak jual pun tino, hak beli pun tino. Dah rokok lagi reti nak jual lah ni. Dia kata dulu ke jatuh jual ada rokok lah. Dia pak reti no. Jual ada rokok dah. Ni dia Nabi kaya alamat. Lalu kita perhati tengok. Oh. Berapa lagi alamat kiamat weh? Alamat kiamatnya manusia suka wisale kepada orang yang kenal saja. Kalau yang gila kedatang awak ada orang yang kenal. Assalamualaikum. Kalau yang pergi mana tak ada biaya kenal, ya wisale tak? Dah, ya tak wisale. Kita pilih wisale sekadar orang yang kita kenal. Walaupun ya Islam pun, dia kita tak kenal, tak lagi halal lah ni.
Nampak apa kari dia, Assalamualaikum, muka dia kenal. Kalau dia tak kenal, empat kada, tak bagi salam dulu. Nah, banyaklah kalau royak alamat-alamat kemak tu banyak. Nah, apa lagi kita tak salah lagi? Alamat kemak. Gapo wei? Jawab katanya Kedah tu banyak. Salah satu pada alamat kemak ni gapo? Kedah banyak. Kedah tu banyak. Macam mana kata Kedah banyak? Cuba buka lah Facebook. Orang nak jual apa ibu orang lah ni? Sagi kat nun lah, sagi kat luar lah. Dia buka dalam telefon kita. Orang jual lah ni Kedah duduk dalam rumah dah kita lah. Nak makan apa? Nak beli penamuk. Beruh gigi duduk dalam ni. Tuak pun duduk dalam ni lah. Nak sang tuak boleh. Bakacang, bakar nakau, sang dalam ni. Tak kena duduk gigi dah. Lah ni duduk dalam ni belakang. Apa tak? Itu Kedah tu jadi banyak. Itu panggil salah satu daripada alamat-alamat kiamat. Baik, kita masuk tengok alamat kasih. Katanya tanda kasihkan Allah Ta'ala itu. Kita mari soal, kita mari pesak lah. Kata benar ni ada kena lagi dalam kehidupan kita. Kalau ada, tanda kita kasih. Kalau tak ada, tanda tak ada lagi. Dia tak ada lagi ni kita buat amal dengan tak kasih. Cuba tengok, dia kita buat amal dengan tak kasih, buat wil pah-pah gitu. Engkau tak kasih. Orang dia tak kasih ke semaya, dia buat pah-pah gitu. Maya ni bawa mutu gi auto, bobak, cako-cako sudah. Tak ada kata tertik, terning, rokok, tomat ninah duduk mana belum, tak tahu dah. Gi gitu-gitu. Kenapa? Buku daripada kita tak kasih. Mutu kereta apa sepatu. Tengok mula-mula beli mutu, ingat apa itu? Mula-mula beli mutu. Mula-mula beli kereta Allah. Jalan jelak ni tak bakal kau. Rasa takut cuak punah, cuk punah. Kau berai, takut gemah. Lo ni weh awak tak nak kasih mana kepada kereta tu. Kurgum tak kira dah. Ya habis kasih ya. Nah, mula-mula beli mutu buka dua basuh lagi, buka dua malam tidur tak je negara. Bang kau dah cek ring. Nah, cek kabuk. Allah rajin lah. Tak boleh nampak cemar lalu. Teh motor selalu dah. Lah ni weh. Dua basuh lagi kereta lah ni. Tak mana apa-apa tu tak terlupa. Kereta pun duduk mana Kenapa? Dia habis kasih. Golek kita dah habis kasih, ya buat apa tu tak nak jangok comel mana. Apa bini kita dah kita habis kasih mana lah ni ke? Apa itu? Tak nak kecek manis mana dengan bini. Ya habis kasih. Dah pada ya habis kasih. Juga orang dia tidak ada rasa kasih kepada amalan, maka kerja amal dia buat wilpah-pah gitu. Nah, tak ada berasa absera mana ke mana podak dia. Apa kata weh? Tanda kasih akan Allah Ta'ala itu ialah antaranya banyak tu, tapi dia ambil salah satu. Kerana kalau nak bila ni tak cukup nak bagi kitab dia sebab kitab dia pendek. Lalu dia bagi antaranya no atau banyak lagi tapi ambil setengah mari. Gapo yang terkasih ialah mendahulukan suruhan Allah atas perkara yang disukai oleh nafsunya. Kita buat hak Tuhan dulu. Ni payah belaka. Misalnya dak basuh mutu ni, misal dak basuh mutu. Dak basuh mutu, okey. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Mutu basuh dah sudah lagi. Orang beda nak tanya so. Sudah mutu kita kaki semaya dulu. Wah mana dulu dah? Mutu tu. Selagi mana tak sudah tak maya lah. Buka kedai apa sepatu buka kedai. Buka kedai molek-molek orang nak jual, orang pembeli lah, orang weh. Allahu akbar, Allahu akbar. Jual sudah ke katok kedai pergi semaya? Dong. Jual.
Kenapa? Punca daripada kita tak ada rasa kasih. Dia tak kasih tak belakang itu. Engkau kita ada wah kita nafsu ke? Nafsu ya suka dengan benda ni sedap ke? Nafsu ya cok. Bukan nafsu saja dah, syaitan punya tolong juga. Tengok kalau orang nak bezuhu, Allah sedaklah kalau basuh kereta piye tu. Jadi sedak rasa kena piye tu. Tadi tak rasa. Dak luat tadi tak pas pukul 10, pukul 11 tak dak berasa nak basuh kereta, tak dak berasa nak kerja gapo. Allah we orang nak be. Mula lalu mula nak basuh baju ya jadi rajin. Nak sipai kayu ada belaka. Okey semaya kita tu kan nak habis waktu baru kita boleh semaya. Hageno tu pucuk daripada kita tak ada berasa kasih. Dia tak kasih tak belakang situ. Ha tu. Pas tanya tanda ni ada tak gigi kita? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Gapo? Dua kerja molek-molek. Allahu akbar, dem. Kau ya pergi semaya dulu, sudah dulu. Dak itulah. Nah baru tu ni. Oh, dua yang ada ke? Hayya ni ada dua kaedah ye. Ada hayya jina, patut ada hayya liya. Dua-dua ni perangai tak serupa. Hayya jina dengan hayya liya. Hayya jina ya duduk mana? Dalam hotel kok. Hayya liya duduk mana? Dalam hotel kok. Sama-sama dalam getah. Hayya jina dengan hayya liya. Dua gapo hayya jina dengan hayya liya tu? Duk kaca tahi. Itu kan? Duk kaca tahi. Hayya jina hok dalam getah pun duk kaca tahi. Hayya liya hok dalam getah pun duk kaca tahi juga. Dah. Tapi perangai yang tak serupa bila ketika tuai dia panggil. Bahaya jinak dah kita panggil dia. Kita buat itu kan. Allah nya tubik sedak yang. Hok sayat tak ada sedah jatuh bangun. Gergeng. Kenapa? Yo yakin ni. Yo yakin apa? Dia tuai ku panggil bukan tahik dah. Gapo bagai berah nasi upai kedai. Yo yakin dia tuai ku panggil tak saja ni ada tu benda hak yang nak wiriku lebih baik daripada benda hak duk kacan lagi. Yo percaya bala tu sampai tu tak hera. Hak anak-anak hak sayat kurai tubik jatuh bangun guli pating. Kenapa? Yo yakin kok tuai dia hak panggil kata ada benda molek lebih pada hak yang nak cari ni lagi. Hayya liya weh. Hayya liya lah hayya liya. Ah gini ngak hayya liya tak panggil ya. Hayya liya. Ya jengok kat kepala cek ya jengok kepala. Ha bukan ya tak dengar ya jengok juga kepala. Ingat kepala payah mikir. Tuan nak semelehku tu. Ya mikir tuan nak semelehku. Kalau kaget bukan semelah dia. Lepas tu buatlah anak orang ni ayah ni gimana? Kaca tahi situ tak boleh kena bagai. Dia tak boleh kena berah. Dia tak boleh kena nasi. Kenapa? Dia tak percaya kepada tuai yang panggil dia. Kita pun sepatulah. Kita manusia pun tak jauh. Hacik tengoklah kata kita ni liak ke jina. Balah anda jina weh. Ha jina leh orang jina. Allahu akbar. Pum. Ai gara. Ada basuh-basuh, ada jual-jual, tak lulu. Kok ya? Tuai. Kenapa? Dia yakin dia tuai panggil dia. Lebih molek pada hak dia buat lagi. Dia percaya cerah. Kena lebih molek pada hak dia buat lagi. Dia dah basuh mutu, dia tinggal basuh mutu pergi semaya. Semaya dia lebih baik daripada basuh mutu dia dah basuh ni lagi. Dia dah buka kedai molek-molek. Allahu akbar, kapok kedai dia pergi semaya. Semaya dia lebih baik daripada kedai yang dia buka. Dia rasa betul. Tu dia apa tu? Tu orang apa tu? Orang jina dengan Allah Taala. Orang liar weh. Ha orang liar pula dah. Orang liar. Allahu akbar, Allahu akbar. Beda. Ke tak dengar, dia dengar. Beda ke duk gerah tu lalu lah ni. Masuk dah nak Zuhur lah ni. Ku apa ni?
Lepas tu komat. Allahu akbar. Weh, komat dah. Kau ada lagi mana buat dia ni Dia start klik. Pre. Ya dah gimana lagi? Duk menerak rumah Purboyo. Payah kata no. Weh, klik dah. Ya kuat mana lagi? Ya dak kuat. Ya apa? Ya lihat. Ya yakin kata ya duk menerak digerai dekat. Lebih baik daripada hak Tuhan nak panggil lagi. Kan you nak pilih Zohir. Ya nak pilih tu. Kau nak pergi semayan, apa tak ada boleh gapo, kenapa nak jangan-jangan kelek tak boleh apa ni? Ya nak pilih Zohir. Tahu tak? Ya nak pilih Zohir. Kenapa jangan-jangan jalan pak? Dah lah. Mana lah? Sejak kelek. Ada apa tak dah lah kelek lepas ada kelek? Dah lah kelek sejak awak mutu ya kena apa tak? Betul lah. Ada mutu mapuh dah ke? Mari semayah dah kelek tolak mutu kena lah. Mutu mapuh. Pas tak nampak berat lagi ke kena. Kenapa? Kerana kita ni hanya pilih nampak hak Zohir saja. Amun nak misal semua. Misal kita dah go deh. Misal sawi kita reti. Kita dah go. Bahawa kita dah go, ada ayat tamadasa, lepas tu ada ayat limasa. Dapat kita deh. Kita dalam keadaan dah go 8 ayat deh. Lepas tu dapat kita ada ayat tamadasa. Lepas tu ada alimasa. Bahawa kita dah gopak, kita ambil ayat apa? Bukan dulu. No. Kita tahu ambil ayat tamadar Ambil ayat tamadar ambil ayat tamadar maka gong. Hilang dah go. Hilang dah go dah. Hilang hilang lah dah go. Muka kita dah dapat ayat. Boleh makan ayat tamadar, hilang dah go. Betul. Ada alima. Kita dah go ambil alima makan. Gong alima. Hilang dah go. Hilang tak? Sama hilang lah tu. Ayat tamada apa hilang dah go. Ayat lima apa hilang dah go. Tapi zat tak sama dua tu. Ayat tamada hilang dah go. Tapi dia tak ada zat ke apa. Dia tak ada vitamin ke apa. Tetapi dia ada alima makan dah go. Ya ada ke apa dah tu? Ada vitamin C. Ya ada vitamin O, vitamin B, nama boh gila tu apa tu? Kita mari semaya. Tak nampak tak ada apa? Ada vitamin dalam tu. Ya ada vitamin. Tu hal letak vitamin gapo-gapo tu dalam tu. Tapi kita dah suluh Zohir. Tak ada boleh apa. Dah Allah nak sejak lama kalah. Apa tu lo ya sesak kada. Pertama-tama uji pula Allah Taala uji. Kau tak semaya, kau kaya. Siap selalu dah. Ni siap gebah tunggai. Hawa tak ada tu baik semayam, nego pun jadi laku. Hawa tak ada baik semayam, rezeki pun jadi murah. Hawa tak ada tu baik semayam pun ni dia, senang jadi anak bini pun jadi sehat molek. Siap lalu dah. Ya dah. Dia mula mikir ada pedah apa lagi semayam. Tambah lagi semayam tu Allah tu uji pula. Kau semayam kau sesak. Tu. Kau semaya kau tak ada nampak boleh gapo. Kau semaya nampak kau sakit. Siap pakat dak. Nak beringat molek nah. Yo uji tu yo banyak pesai. Habisnya dia buat sedap. Hawa kita tak semaya bewasa sehat. Hawa kita tak semaya be rezeki murah. Dia buat sedap nah. Duk pupe kan. Duk pupe tu. Nak beringat baik. Banyak orang kita jatuh dalam medan ni. Ni jatuh dalam medan ni. Habis tu yang malah buat amal. Kenapa? Tak ada buat amal pun tak dipoh aku. Aku tak ada semaya pun tak ada digena dia. Siap. Dia pakai waktu bila cuk lalu dah. Nak ingat malam tu uji ya. Habis tu uji sakit. Banyak orang ingat kepada Allah. Ingat malam suci. Allah Taala uji susah. Allah Taala uji sakit. Banyak orang ingat kepada Allah. Tapi dia Allah Taala uji seni. Uji sehat. Uji serenok. Ni banyak orang nak terlupa kepada Allah. Uji belakang tu. Habis. Itu dia panggil tanda yang pertama. Alamat daripada orang ni masuk kata golongan yang kasih kepada Allah Ta'ala gapo? Ialah mendahulukan suruhan Allah atas perkara yang disukai oleh nafsunya. Nafsu yang nak ya jamrek ya buat hak Tuhan dulu. Dah haning.
Nah, ada tak gidi kita weh? Tak ada. Anak tak ada ni duk nak mengaji ni, nak usahawi ada. Hari ni tak ada lagi, tak apalah. Ya ilmu ni ibarat mari sepa dengan gapo? Ibarat sepa dengan Allah. Apa tak? Kita jadi Allah dulu. Tiada ingin nebah, tiada ingin gaji, ingin nebah, tiada tukur, tiada bajak. Bila? Tiada hari mana aku nak nebah senai bajak duk siap. Lah ni tak menebah lagi tak apa, tapi bajak ya kena ada. Bukan aku bawa nak menebah mau pergi beli bajak gitu. Lah apa? Cedilah payah ni. Tak ada nak guna lagi beli payah lah ni, tak ada nak guna lagi, you know. Oh, pian hujan, cedek hujan mari papah. Ilmu pun sepatu. Ngaji dulu, cedek dulu. Ha, bening weh. Walaupun lah ni tak ada boleh buat lagi, tak apa lagi. Satu hari kah taufik hidayah yang nak mari kita cak lalu dah. Napa tu dah? Ha, apa itu tak rugi. Kita yang berasa rugi. Oh, apa lagi ngaji nak minggu jemaah. Ada apa boleh apa dia. Ya, kenapa? Duduk baca. Tukur. Nanti buat kerja konong lah. Kemari patning tukur dah nanti siap lah ni. Bis kata so. Itu apa tu dia bagi? Nah, itu yang pertama alamat dia. Lagi weh. Gapo lagi weh? Orang ini jawab, tidak takut mati. Ha, adalah. Dan rindu. Duk rindu. Hati dia senantiasa duk nak, dia panggil rindu. Hati dia duk nak, duk tunggu-tunggu hendak menemuinya, menemui Allah. Weh, adaklah tu hati dia. Gapo? Oh, bilalah nak boleh temu Allah Taala orang apa ni? Tuhan yang aku dah sembah. Tuhan yang aku dah sembah ni. Hati cinta nak berjumpa. Maka jalan yang kita nak jumpa dengan Allah Taala satu jalan gapo? Jalan mati. Apa tak nak hidup sini? Jalan satu jalan nak hidup ni. Gapo? Jalan beranak. Juga nak bertemu dengan Allah kena jalan apa? Jalan mati. Fuak ni ke duk tunggu nak mati bila lah. Kenapa? Oh, jawab le belakang tu. Gapo ni? Tidak takut akan mati. Ya tak nak takut le mati. Kenapa? Ya prom. Ya persiapan. Apa tak? Ya cedek siap mari belakang dah. Oh, hati nak berjumpa dengan kekasih dia. Nak tu apa kita dah gila kau orang Tino tu. Oh, hari-hari dia nanti nak bertemu. Kenapa? Cedek duit pun dah. Mutu dah ada dah. Tak ada berasa takut gerung ke. Tak ada berasa serabut dah. Mi kuam suk mau kita panggil. Apa itu ulama kata orang mukmin ni. Dah, orang mukmin ni supaya dia puasa. Orang puasa dia nanti apa dah? Orang puasa dia nanti apa? Ha. Orang puasa nanti apa? Nanti nak buka puasa. Allah ramah tak? Biar kita puasa nak boleh buka puasa ramah tak? Oh, ramah lah boleh. Nah, tak ada buka lagi. Antara buka 5 buka 6 ramah nampak suka sengeh. Gulung dah wakak lah boleh tak tahlinga dia. Ngah tuak, ngah air tebu tak boleh makan lagi. Ramah lah boleh dah hati dah serena. Aduh, air tebu. Mana nak tebu ku duk mana? Oh, ya balah dengan bini ya. Tebu ya duk mana? Nah, tebu. Ya, tebu aku lah. Oh, berapa jenis air tak tahu duk dapat dia. Kenapa? Yo ramah. Yo serenuk. Habis duit tak pergi beli barang? Habis tak? Kita pergi bulan puasa pergi beli air tebu, beli martabak. Habis duit tak? Ramah tak? Ramah ada rasa kesik ni. Ada asal rugi lah. Makan lah no malih. Beli itulah sangatnya. Tak ada. Nya beli martabak, beli nikbat. Ikut orang jual. Dinak tu. Beli belakang. Ramah. Tak ada rasa rugi lah. Aku dah beli banyak deh. Makan dah lah no malih. Allah, nasi kayu teh pak teh. Makan. Sudah beri air makan sikit ya. Betul sang kita sore ya ada di rumah dah. Kita tak lagi nak tak ada diri je. Jadi tanya kita. Orang pakai tanya diri belaka ya tanya kita. Pak amo tanya ke no mu tak tanya diri je hati orang pakai tanya diri. Ya tu mula-mula fikir nak akan diri nak tanya diri juga ya tu mula-mula. Lepas tu kau ana. Hei aku ni dah. Sute aku akan dah habis ya tu.
Wali wali yang sutek ku makan tapi tanah getah tu. Ugi juga mah tanah banyak-banyak tanah makan seulah dua ulah kenyek. Baik so tanah tu. So kalau ku makan wali dia serago sore ku sana tanah juga dia. Man 4-5 netek aku sore aku rasa pa lah ni dia sutek dah habis dah dia sutek dia habis dah tanah apa faham tanah 30-40 faham sutek dah habis ni ada yang kata apa tu tomok kita tomok hati Allah tu tomok Allah tak berakhir pun nak apa orang ni kok mana weh? Oh, orang ni ke dia tidak takut akan mati. Hati dia prom sok mau nak mati, tapi bukan hati nak mati kau nak mitok tu tu tak boleh. Ya Allah, matilah aku tak boleh. Haram tu haram dia mitok mati tu tak boleh. Seruak berjuruh. Nama kita dalam sini kedua berjuruh tu, ya Allah, minta aku mati tak boleh. Haram, mitok mati tu tak boleh. Nampak tak? Nampak? Tapi doa boleh. Ya Allah, kalau aku hidup nampak tak molek, matilah akan daku. Tetapi kalau hidup baik aku comel, panjang olehmu ya Allah akan umurku. Ya boleh doa tu. Tapi semata-mata lagi minta dimati tu ya tak boleh. Nampak tak? Tu. Ni orang mukmin ni apa? Dia tak takut. Prom nak jumpa. Kenapa? Dia tahu kata mati ni ke, dia boleh berjumpa dengan kekasihan dia. Dia nak temulah orang yang kasih. Dia sujud rokok bengok tak ada berada geti nak temulah weh dia apa. Maka ada satu jalan yang nak berjumpa dengan tuai hak dia ada semua siapa dia Allah. Kenapa? Kena melalui jalan mati. Habis buat dia nanti nak mati, tak heran apa ni. Kita dah takut mati ni. Apa dah? Takutlah aku mati. Nah, kita ni takutlah aku mati. Mana dalil kata kita takut mati? Allah. Sabuh tu duk kukuk lelaki rumah dia boleh tanya dah. Dia nak mati. Buah tu dak lelaki rumah dia. Duk kerai dia jengok lagi. Dia nak mati ni. Dia tak khabar kata dia nak mati. Dia tengok orang lain situ. Kenapa? Dia tak mahu mati. Kenapa kita takut mati? Kerana kita kasih ke dunia. Nampak tak? Rasa sedap dah. Tak yakin kata akhirat ni ke terlebih sedap daripada apa nama tu lagi. Habis kata so. Malaikat kerana ini menambah makrifahnya. Faya ni adalah tu. Nah, kenapa dia kacau buat hak Allah Ta'ala tu? Kenapa? Dia ingin kepada ma'rifatillah. Orang dia mujahadah malam ni dia. Allah Ta'ala nak capak wika kenal dia. Walaupun kita tak kenal Allah Ta'ala, muka kita tak mujahadah mana dengan Allah. Kita mujahadah dengan nafsu kita. Hak nafsu kita nak, cuba tengok tanah diri dia. Nafsu kita nak ke apa rai? Rang, tanah diri dia nak apa rai rang? Oh, 2-3 rai. Tak ada nampak lengah lupuh. Mari tahu 20 rakaat. Mula. Oh, kecing kuning awal semalam. Ya wak kebong tu dia. Becok pagi gelak. Tak ada kata oh, kecing kuning gawe wak kebong. Dak, salah mari semalam. Ni salah mengaji wak lama sikit ya. We salah mengaji boleh 2 jam. Allah. Oh, tak agak pergi ngaji apa karimah tu beka we. Onyo hotel tu beka. Modal lama dak. Nah, itulah dia datang 2 jam apa? Kenapa? Hak nafsu no. Nafsu suka ke benda lapin ni ke. Nafsu ya seronok. Apa tak? Nafsu yang kena. Buat tengok Fak duk belagak duk belagak kan lepade duk belagak dah lepade sejak 2 jam panas tak? Oh panas lah, tapi muka dia mani tak main dalam sejak dengan kipas angin dah dengan apa lah 2 jam terah sedang wasa biar nak tu baik wasa ketuk nak mari ada belakang lah. Kenapa? Hak ni hak Allah Ta'ala. Habis itu Allah Ta'ala Nabi pun royak. Nabi kata al-jannah jalan nak pergi kepada syurga tu huffat bil makari. Allah Ta'ala buat pagar di atas benda tak sedap. Syurga ni tak sedap weh. Nampak rupa tak jangan. Jalan yang nak pergi ke syurga rupa dia tak sedap. Tak jangan. Orang tak gila. Apa tak? Orang tak gila. Tengok masjid kita kecil tak? Masjid kita kecil tak? Ada kecil deh. Kiamat rasa
Kita aman. Gok nu koci dah orang gok. Gok di jalan koci dah. Oh, apa lapis gok Gok ni koci apa lapis? Bak ni mula lapis gok. Orang sikit ke orang penuh. Allah orang penuh. Ni punya tak nak gok lain pula. Orang ramai dah. Ngah koci. Nak ayat kata nak boleh masuk gok ni bukan mudah weh, payah. Nak boleh masuk gok ni bukan mudah ni, payah weh. Bagi kita tengok. Kita ni ambil mai nak pergi banjar dalam go lo, apa cang tak tahu. Di siapa sini pak profesor. Hei kata aku nak mai banjar, nak pesak juga mo pun. Kita nak masuk saraf dalam go kena pesak juga kata aku nak tak boleh ikut unen dia. Nak pesak juga telah. Apa nak ayat? Nak ayat kata nak boleh masuk dalam gok ni bukan mudah. Allah tapi pakat penuh pakat nak masuk gok. Masjid kita tengok. Itu 4-5 tapai buka lek tu lagi, lek ni lagi. Berapa hari? Apa kalau buat itu si wak koci tengok. Pakai dadak dah. Kalau sejak wak koci atas dah bakal ada dah kita. Ni buka ni setaran ni. Buka ni setaran ni. Kenapa dah tu? Hana wiki kau. Gapo nak ayat tu? Nak kata dia nafsu nak payah dia berasa mudah. Nafsu nak ke? Payah jadi mudah. Tapi dia Allah Taala nak mudah. Hak mudah, payah ke jadi mudah dah. Hak Allah Taala nak, hak payah jadi apa ni? Hak nafsu nak payah jadi mudah. Hak Allah Taala nak mudah jadi payah. Apa tu? Kenapa? Kurang daripada ma'rifatullah. Ma'rifah tu kurang. Habis sekali. Lagi pulaknya orang ni kat mana ni? Redha apa yang diqadakan oleh Allah. Dia kena redha. Fak ni dia redha hidup dia. Dia tak ada berguna sangat dalam otak. Kita ni nak buat tak boleh kerana apa ni? Kerana akal duk break itu. Jual dengan semaya. Akal suluhan. Rong, kita dah berjual. Orang baik. Kita dah berjual. Orang baik. Allahu Akbar. Allah Ta'ala suruh kita gilik anak dah. So pergi sejak pergi maya. Akal weh. Akal suruh pergi semaya. Akal suruh jual. Akal. Oh, akal kata jual lah. Dia tu lama lagi waktu tu. Jual dulu tak Allah ni baru pukul 12.30, pukul 2 mudah semaya lagi. Ni akal. Apa itu akal ni molek, tapi ada tempat juga tak. Ya setan ni boleh masuk dengan akal ni buku apa. Guna akal tu setan. Setan ni kenapa Allah Taala marah ke dia? Kerana dia guna akal. Hei setan, sujudlah kamu kepada kemagai dia. Sujudlah ke ada tu. Hanya guna akal ke dia. Dia kata itu, khalaqtani min nar. Ya Allah, buat aku pada api. Wa khalaqtahu min tin. Sedekah Nabi ada hak musuh aku semua. Tu buat pada tanah. Itu kok ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, daripada tanah. Dia guna akal dia. Dia kata apa? Dia kata api ni ke lebih baik daripada tanah. Pia dak goyak. Pia ya. Tu goyak ya. Tu goyak ke setan. Mu api ni lebih baik daripada tanah. Tu goyak ke? Dak, pakai dia pandai kata gitu. Dia guna otak dia sendiri. Dia guna dia berasa betul. Dia berasa kata aku ni lebih baik pada dia. Kenapa? Aku ni Allah Ta'ala buat daripada api. Sedekah Adam alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala buat daripada hal itu api dengan tanah. Molekul lah. Tuhan tak ada kata. Dia dah berasa seorang dia. Kalau Allah Ta'ala royak ada apa? An-naru khairum min tin. Hingga kalau Allah Ta'ala ayat baru mula api itu lebih baik daripada tanah. Kuasa kehingga juga. Dak Tuhan tak ada kata apa. Ya kira seorang dia. Khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin ana khairum minhu. Aku ni ke lebih baik ada ya Allah. Ya capai. Kita apa sebab tu? Lah ni akal nak royak ni. Hai jual lah molek ada semaya. Hai jual lah molek pada semaya. Pia royak. Ada lah hadis royak tu jual lebih baik semaya. Ada lah hadis dah. Tak ada. Pakai no akal royak. Ni kita duk dia jadi ngakal ni duk bidah dengan dia ni. Apa tu dah? Hano lawe. Oh lawe setan lagi cuba tengok deh. Lawe setan lagi, lawe nafsu lagi, lawe lagi, lawe akal lehok jahat lagi yang ada pada kita. No lawe belaka. Mau bukan mai. Nah, patut buat ni Ibn Lapin ni. We ingat kata apa? Kaya sesak boleh dapat berjaya keredaan daripada Allah. Ingat gitu. Aku dah ku semaya dia Tuhan ni kaya. Aku dah ku tak pergi semaya dia Tuhan ni sesak. Ya kena duk itu. Orang panggil kena orang fantom lah tu. Goya aku lagi semaya dulu. Pas sesak goya Allah Taala. Ku jauh redha dia. Ya nak we sesak buat gitu. Dah lah kecek ni semua dah kecek boleh amor boleh goyak ya semua kau dulu. Nah kena kata Allah mudah kali ni dah baru goyak ya baru. Nah apa tu nak we kita tergambar apa tu dah habis kata tengok les maya ke maya subuh ya as-salatu khairum minan naum. Tengok dia kata as-salatu khairum minan naum. Bermula semaya lebih baik daripada tidur. Bermula semaya itu lebih baik daripada tidur. Tu makna dia. Lebih baik kat mana? Lebih baik kat mana orang semaya lebih baik daripada tidur? Hai, ulama hurai. Kenapa? Karena semaya sifat orang hidup, tidur sifat orang mati. Hidup dengan mati nak mana? Nak hidup. Maka semaya sifat orang hidup. Adakah orang mati duduk semaya? Ada tak weh? Ya tu mati dah duduk cokong. Ada tak? Tak ada. Maka semaya sifat orang hidup. Mati sifat apa? Tidur sifat orang mati. Cuba tengok dia kita temu orang terguling tak batas dia duduk tidur. Misalnya kita buat mutu dah, dalam tepi tu, dia nak tidur tepi batas. Kita kata dia tidur ke dia mati? Ram? Kita kata dia mati. Walau dia nak tidur, tapi tidur tak kena tempat kita tak batas. Sumpah ya. Kali dia dalam rumah, dia ambil batas. Orang ni masuk dalam rumah ambil batas tidur. Orang kata apa? Orang kata mati ke tidur? Orang ni kata tidur. Kenapa? Dia tidur kena tepat dia. Orang panggil dia, orang tak boleh mati. Ada ke? Cik mati lah. Dah. Cik mula? Cik tidur tu. Teracik yang kita tidur ke lah hotel. Duduk juri-juri yang kita tidur di paling iya tu. Anak yang lalu apa? Anak yang kena tidur ke mati? Cik mati lah mek. Oh, dia tak angin tidur. Kenapa? Dia kena tengok tepat kau. Nak panggil tidur dengan mati ni pun. Nah barana kata bagi as-salatu khairum minan naum nama dia nah. Habis. Sikit lagi tindak mencintai keduniaan mereka ni ya tak ada cinta dunia. Gapo tak ada cinta dunia? Dia tak ada ramal mana dengan dunia buat dia. Dia ramal akhirat ya buat ni. Ya kita ni tukar perak pemaya-maya ni buku dah duit tu dah pagi nak pala lagi tak weh ada orang mati kuah tu padah ke sini pakai pergi belakang je tak ada duit main pala lagi tak gila dah boleh pala lah semaya-maya ni Allah Ta'ala kata Nabi kata nak supaya kita boleh 2-3 teh bukit nak tak weh orang mati di telubeh ni padah kita tak ada duit main pala gila membakar lagi. Salah tak ada duit kereta, gagal dia peraturan. Aku tak kira sejak tu dah tak ada duit kereta. Kenapa? Ya ada lagi dunia bagi kita tu. Tak ada salah tu. Orang weh tak ada salah. Kenapa? Dia nak tabarruk. Apa tak? Dia nak tabarruk.
Ada 5,5 tu senang. Lah ni senang batu bagi maya di apa ni? Markah. Dia tak nak duit. Ianya bodoh. Allah, pak muda aja kerja saya duit. Ya nak habis bila nak habis untuk ya atas. Nak cari peri semata. Tahu tak? Mak pak ni kerja suka semua cari ngah talika, cari ngah kebun. Kalau kita orang susah tak apa. Nampak tak? Kita ni susah hidup dunia kebun kedai pun tak ada misalnya. Mati pergi maya di markah. Wasa boleh dok kena di maya markah je susah ya. Ni kereta pakti kebun di Nesta apa punya kata ada dia. Bapak naik sapa kepada Sukiring, dia ada juga. Pergi naik ke sapa ke Betong tu, bunyi kata kebun perak. Ada lah ke? Biar mati di markah. Nampak tak? Kena habis kata. Allah, nak saya kena kuk bak mati ya kalau anak cucu pun. Nampak tak? Nah, habis kata. Gapa? Tu tak apa. Tu nak wasiat tak apa. Sedekah katalah. Tak apa. Lek semayan mana pun tahu tapi besar ni sedekah. Maya mereka apa sedekah katalah. Tak ada. Maya. Tak ada. Dia kadang-kadang maya mereka yang nak kau orang. Yang nak kau orang ramai. Dia mau prom dah payah berasa kata orang ada mereka ni orang ibadat belaka ke. Apa dah? Tapi dia kena ni hati. Dia kena cabut hati harta dia. Nah, tak mau sedekah kau orang lagi maya di markah mai duit sedekah apa nak apa karing tak apa. Ada dah ren mo. Dah apa? Semaya di markah pi sedekah pergi di apa karing ada apa gitu ni. Habis katuna. Kerana ia boleh melalaikan dari penyembuhan Allah Ta'ala yang dikasihnya. Kelaziman dari kasih ia taat tu panggil dia habuai kita kasih po taat pun jadi comel, habuai pada kita kasih so taat pun jadi kesedapan bagi kita. Sekadar tu dulu redha akan qada. Wallahu a'lam. Alhamdulillah dah sampai daripada kita apa ni. Nah, sambil daripada kita nak pergi kepada soalan saya sahabat kita dalam ni. Nah, maka bolehlah kepada kita mana duduk dalam cam bagi pet pun sama. Cam bagi ya toto pun sama. Nah, untuk kita yang mana nak saham dah kepada kita untuk saham, untuk kongsi ya. Setiap kali kita live ni lah. Nah, untuk saham, untuk kongsi, untuk pondok dah. Maka boleh melalui akaun bank dah. Saya sahabat duduk dalam minta tolong tak melek banci. Minta tolong tak pendek banci sikit 9200187498 dah Tanakan Krung Thai dah. Tanakan Krung Thai dah kepada saya sahabat kita duduk dalam dah. Yang mana duduk dalam tu berasa enak saham nak kongsi buat tabarruk pagi ni kepada pondok boleh 9200. Terima kasih kepada kami nama kami terima kasih kepada Abi Amina yang mana letak beli banci dah 9200187498 Tanakan Krung Thai. Kepada pak kita dalam ni yang berasa nak saham nak kongsi dalam pondok cakuak kita amo pun lalu budak jadi ramah sikit, budak pun jadi ramah budak pun jadi ramah sikit pasal dia lah keke batik kan dia ramah jadi gitu keke batik kan. Khabar-khabar pecah mosak kita main 7 mani dalam kolor. Luak kena seka-seka pergi memang nak kerol kan seka pergi. Nampak tak? Masa kata hamba tu bebu teh pe pacau bata-bata. Dah berlaku lah. Maka apa kita sekarang ni ada dalam yang mana saham nak kongsi untuk pondok boleh melalui akaun bank dapat tu dah 9200187498. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan kepada Pak kita dalam. Insya-Allah silakan. Hai, you know. Ya kaki ni anggota apa? Dia panggil anggota wudu. Orang panggil anggota wudu. Dia anggota wudu tak kena qada dah. Mada dengan tayamum. Sebab ia anggota wudu. Apa dah? Cuma ke
di tempat hok mana tak ada baruk, kita ambil air semaya dulu situ. Kita ambil air semaya dulu. Misalnya kita sekarang ni di kaki kita dah, di kaki kita ni kita kena gapo? Kita kena beliak. Bangka bomo saya tak boleh tepuk air dah. Dia tepuk air dulu ni nak bayar diri kita dia. Maka mek ngak air dulu. Basuh dulu dengan tangan. Basuh muka, basuh tangan, basuh gapo, kaki, siap, baru tayamum. Bukan tayamum mek celuk kaki lalu kena celuk di muka juga. Kaedah dia bukan ambil pasir dia nyapu di kaki bukan. Buat habis lah. Sudah pada tu muka kita kering siap, tepuk apa saja ku tayamum kerana Allah Taala serah di kaki kita. Tak ada kena qada, pakai mada dengan atas lah. Geno tak lah. Tak boleh. Ya sapu dengan air, ya kena sapa di kulit. Ya kena sapa dia. Ya sapu tak boleh. Ya ambil air bukan sapu, ya nak mengalir. Apa itu kalau kita ambil air, ambil air duk tek tak ada. Apa dah? Kita nak ambil air semaya, misalnya kita masuk muka, ambil air lekat di tangan kita dah lah. Tapi duk sapu tak boleh. Masuk ambil air, ya nak air apa? Ya kena alma air jadri. Air belagi, ya kena air belagi. Belagi kan? Apa itu orang sakit ke gapo? Di hospital gapo? Molek yang namanya asmaya payah. Kita boleh nyembuh semua burung kan. Apa nyembuh tu? Ya abla pada muka kan. Sah. We lari di muka kita baru. Tu. Kalau kau ada kata nak sapu tak boleh. Air semaya dia kena berlari, air mengalir, bukan air pasal sapu tu dah. Patu tayamum. Kena qada. Panak nak ayah hotel ke saya ayah hotel. Nak marah. Tu jadi gitu bila-bila. Kira kita kena ngaji waktu pula. Ya tak ada payah. Apa itu? Apa satu pun kita reti syarat. Ya Islam yang mari syarat masuk. Gi pelaga dengan syarat pak, gi pelaga hak ni. Kena ke tak kena? Senang hidup. Apa tak? Apa kita ngaji bab yatuk air semaya. Dah tak? Yatuk air semaya. Misalnya mengata mutah yatuk air semaya ke tak? Hagi ngaji bab yatuk air semaya. Syarat yatuk air semaya gapo weh? Tepuh tina jatih. Gapo lagi yatuk air semaya weh? Tepuh zakat kita. Ketuk lah, kecing lah. Ada tak jatuh asmaya? Syarat jatuh asmaya mutah. Ada tak? Mal itu mutah kamu hajingnya. Dia tak ada syarat. Apa tak? Kita masuk ngaji waktu pula. Waktu tahajud ni bila waktu? Ya ada waktu. Setiap semaya ada waktu dia. Itu waktu tahajud ni mana? Waktu tahajud ialah selepas daripada kita jenegara. Bukan selepas pada tidur, selepas pada jenera. Ya tidur ni kadang-kadang tidur tak jenera. Tapi kalau duduk jenera ada, duduk jenera weh. Apa tak? Kita ngorek dengan orang bayar, duduk. Tapi apa-apa? Jenera dia. Maka jenera tu masuk tu. Masuk dah tu waktu dia. Apa tak? Itu waktu masuk semaya tahajud. Kata waktu tahajud selepas daripada selain artinya selepas daripada jenera. Dua tu melah mana so. Lepas tu habis waktu bila weh? Habis waktu dia. Habis waktu tahajud bila? Masuk waktu subuh. Kata kita dalam waktu imsak. Masuk lagi subuh imsak. Ada lagi boleh waktu boleh tahajud lagi. Apa tak? Boleh lagi. Ada setengah yang kata nak maya sunat subuh kena orang bayar dulu ke orang tak bayar lagi. Ya cekak. Nama dia lah sunat subuh. Yang sunat subuh kena semaya apabila masuk waktu subuh. Baru nama sunat subuh. Belum pada tu kita tak panggil sunat subuh. Tak ada masuk waktu subuh kena maya sunat subuh pun tak ada masuk waktu lagi. Cekak lah. Nak maya sunat zuhur kena masuk waktu zuhur dulu. Boleh ke tak ada masuk semaya sunat zuhur boleh tak? Tak boleh. Boleh semaya tapi tak sah.
Apa dah? Juga. Dalam waktu imsak ni tak masuk waktu subuh lagi. Apabila tak masuk waktu subuh, boleh bagi kita nak sembahyang tahajud boleh lagi. Nah, hok ni dia tanya subuh mau titarai Allah, kita tengok tak kuai di rumah nah. Dia tak supo. Tak kuai ni tak supo. Bulan ni dia habis banyak ni. Apa? Boleh dapat tak kena jawab mu. Nah, habis tu kita cari tak kuai mek sendiri dah Allah. Nah, wak popo jadi panas sendiri. Ini makan suak belako kita. Nak makan suak. Apa Zuhur masuk ku apa? Tanya apa juga waktu Zuhur pula pun. Hei kita tengok masjid mamu tak ada kena. Oh, nah, buah padi. Tak nak kau pas sendiri. Nampak tak? Ni kita tengok jazz sendiri hati dah. Waktu beli pati ting tengok hati Allah. Nah. Nah lagi. Habis. Ayat musta'mal. Kena ngaji ayat musta'mal pula dah. Apa ayat musta'mal? Dia ada panas sebut ya. Ayat musta'mal. Ibu lah hana ayat musta'mal. Hau pun dengar apa kadang ayat musta'mal. Musta'mal kata. Ya orang kita ni lacar di lidah. Panah. Tuai tak kena. Bida'ah tu. Ibu nama bida'ah. Boyak ke? Sana tahu kata weh. Panah dah boyak. Waktu bida'ah tu. Dah ibu ya baik mana bida'ah. Cuba takrif kena sikit. Apa bida'ah? Ni syirik ni, gapo ibu syirik? You kena reti benar. Kita ni pembuka tiang. Anak kata tak reti benar. Pembuka tiang. Wisalam anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teragi tak kera dalam. Ya Assalamualaikum yang kata apa? Dia kera masuk dalam. Ya Wisalam tak? Tak lah. Kukuh dia tu. Muka dia tak kenal. Dia kenal nama. Nampak tak? Hal itu ayat musta'mal. Ayat musta'mal ni apa? Ayat hak lebih daripada hak lepas daripada hak lekat begitu. Ayat hak lekat daripada kita guna fardu wudu. Kait mana dah? Ngak molek. Ayat hak lekat yang kita guna pada fardu wudu. Kalau itu ngaji. Fardu wudu les sembahyang di mana dah? Wajib lah ambil asmai di mana? Di muka. Kalau itu kita basuh tangan. Ayat kita tangan musta'mal tak? Kita tangan musta'mal bukan basuh tangan sunat. Apa nak? Mai ayat komo. Frah komo. Komo juga apa? Ayat lekat ni orang musta'mal tak? Orang musta'mal tak? Tak orang musta'mal sebab komo tu sunat. Tahu tak? Biasa pergi pandai. Hak mana fardu, hak mana sunat. Nak tak bazar dulu. Nah, sudah pada tu baik, sungkahlah. Sungkah. Masuk Allah ayat musta'mal jadi mana? Dia duk jadi ketika kita ambil ayat di peli. Kalau ambil ayat Allah tak kena sabuk. Ayat Allah tak sabuk kan celuk kata. Misal celuk pak ya gihlah dah. Hak masuk Allah ambil di peli. Apa dak? Ambil di peli ni kena cuma sikit. Buka peli pak misal musuh muka dah, pro ayat mula-mula. Ni ayat mula. Bra, tak semuka. Bra, muka kita tak rata lagi ke? Apa tak? Tak rata. Ayat ni. Hok lekat ni musta'malun. Ni hok guna ni. Najis ni ayat ni. Najis hukmi pada hukum najis ni. Baik tu nak peringatannya we kena kok baju we kena kok gapo. Ini kaum Imam Syafi'i tapi dia panggil tak masyhur mana. Kamu nak beringat tak apa. Ada setengah kata pakai tak ada nyanyo kok orang kampung nak buat semaya mengecik ke apa-apa. Orang pandai tak apa. Dok royak kepada orang pandai kita cermat. Orang tak pandai orang awal lah gila Oh nyanyo kok orang kok hati. Kok ngaji sifat 20, dok ngaji takluk sama takluk gapo, kalam takluk gapo, nyanyo apa nak motong nak ngaji bab takluk kata hok ni cedek kepada orang yang rami tu fak bahi benda remek-remek ngaji kau ni hok tamada tu hidup dak ada kai kuasa dak kuasa tu hidup dak hidup sana tak tahu tak apa dah tu ni hidup zaman mana kita dak motong Duk jual air batu, duk jual uci tu hidup dak ada. Hidup sana. Siap. Apa itu yang nak mengai ia kena tahu benar rawamik tu bernama hati utuk pija rawamik.
Apa dah? Pergi kita kalau ibarat mutu we pandai dua kara ya bagi kita ni. Apa? Pandai tapo tayar terik atas. Padai dah lah. Buka kedai boleh lah tak tu. Terik atas tapung tayar. Tak apa dah. Orang tak murah dah. Orang mari kita pas kawan ni inya punah. Orang tak ana. Dia tak ada apa. Terik atas dak weh. Kita buka kedai panan apa tayang dengan terik atas. Ya buat mutuh inya apa cak mau kita pak. Bagi inya awak sikit kita rayak dia. Maaf awak tak andau. Ya murah tak kita? Tuan mutuh murah tak kita? Ya tak murah. Tak apa. Tapi kalau kita ya buat tayar bocor mari. Kita buka kedai cang. Buat mutuh tayar bocor lagi. Cepat. Tayar maaf kau tak pandai cang. Ya murah tak? Ya mungkin tak munai cakera nama tak ada lapor tayar. Kenapa tak? Apa tu? We pandai tapung tayar dengan terik rata dulu. Tak apa dah. Terik rata tak erti dah dah orang ni. Trader tak tahu. Ni teguk benar. Terik rata pun tak erti ni orang ni. Kenapa tak tidak? Tu panggil mustakmal. Pap. Rasa muka. Rasa muka pak. Lekat sini. Ni. Dah lekat ni. Baru dah lekat ni panggil mustakmalun. Mustakmal ni kita kena buka peli sekali. Nak ayat orang cermat buka peli. Cucur kali ku. Cucur dulu cucur. Agak kata takdir kalau ada ya turun. Barulah yang kedua. Ya. Hok dak ngecik dia panggil mustakmal nak beringat ni ngecik. Dak ngecik tu baik dah. Apa itu jomek moyo popah-popahnya papa-popah sangat. Nah. Sungko. Habis. Kalau mada dah tak apa. Kalau tak cukup lagi yang ketiga basuh dulu yang ketiga selesai. Baik yang ketiga. Baik, tak ada mustakmal. Tangi tak mustakmal ya bila di muka. Supaya mana junuk ke? Mana junuk? Mana junuk ni wajib di mana? Wajib tepat hak mula kena. Kita niat mana ya ayat situ gi. Niat tak apalah ayat ngecik tak apalah lopak masuk dalam berledih tak cukup qalah. Maka ayat tu mustakmalun, ada najis. Apa dah? Ni yang nak mengaji hok lama, ya kena duk puluh tahun, duk pondok puluh tahun ya laik nak apa ni. Bung lolo dengai pening, penang duk goyak kari kuah aku tak ngerti. Han ngerti kena mu tak biasa dengar. Orang duk dalam media pondok 10 tahun duk main benda apa ni. Apa dah? Aku nak beza tak mana. Tu ngecik hok tu baik pada. Habis tu kita mana junuk? Mani pak. Mani kita rasa hok mula-mula ngecik tu mustakmal. Yang ketiga yang kapak tak apa, ya bukan mustakmal dah. Apa tak? Ada apa? Atau panggil wikna ayat mustakmal tu. Ayat apa masalah? Ayat yang kita guna pada fardu wudu. Di fardu ya, muka ya. Kecak rasa apa di muka ya. Habis itu. Maka ayat tu najis lah. Ayat tu najis. Kalau mengikik masuk dalam qalah kita tak cukup qalah, masuk najis. Soalnya kita tahu najis masuk dalam. Gana-gana? Ada dekat lagi tu. Punah. Benar ya habis-habis tu Imam Syafi'i kaum anak murid Imam Syafi'i bagi dua je bagi. Tak ada mustakmal. Dia nak kira kepada orang awal ni. Nyanyi ke demo Pagi nak kena ada mustakmal. Kira pula dah. Pagi nak kena ada najis apa? Ada najis buat apa? Kalau kira Dia najis apa? Kenapa? Mazhab bagi Imam Malik, Hanafi, Hambali, Maliki. Imam Maliki ni Allah Ta'ala wikasah dia. Sampai tu hukum hari mustakmal. Kenapa? Geno ayat tu boleh dinajis. Kita kira itu dulu. Kena ayat boleh dinajis. Tahu tak? Tahu? Geno suka ada ayat boleh dinajis. Kenapa? Kerana mazhab bagi Imam Maliki, Allah Ta'ala bagi kasyaf kepada Imam Maliki, dia nampak dosa hak tu baik. Masuk ambil semaya tu, dia nampak dosa yang hitam tu baik. Nampak tak? Allah Ta'ala bagi kasyaf dia. Dia ambil asmaya, dia masuk muka kan? Ya muyung. Dosa ni dia kata ni, serupa dengan minyak hak lekat di koli. Terkena daging kan? Nampak tak? Terkena daging, lepas tu kita ambil air. Mai basuh koli. Cuah pak mula-mula tu kan. Alah ana air dia na. Air dia na. Oh ya belum. Maka mazhab waktu betul ya kira kenapa? Dia nampak dosa tu baik. Soal kita basuh muka mula-mula ya belum. Maka
Kalau kita tak ni, dia kena minyak tu. Padahal dah lah koli tu. Tapi dia kena dengan kita, hak minyak tu ni. Hak dosa dah kaki. Bau yang ketiga tak bau cuci. Tu. We tahu usul asal dia. Usul asal boleh jadi mustakmal apa tu. Habis kata. Kita nak patut kita menanya cuma tu tak ada waktu tapi masuk waktu asal itu ada video lagi. Kalau kita pergi semaya itu ada salah persoalan asal kita langsung. Abad. Kita semaya kita kerja dengan token dan kita kerja raja nak tanya kata raja ya ada bangkap tak? Kalau raja tak ada bangkap apa? Mereka fai bangkap. Lepas asal ni pukul 4.30 ni kena duduk sini laka dulu. Misalnya. Tak boleh. Tak boleh kita memberati kerja Habis tu supaya kita kerja je kita nak tubik jemaah tak boleh. Kita buat fak kita dalam tu gini mai tagih fak kita buat masa suku lalu dah. Fak kita apa ke 7 orang. Tining sungguh asal masuk dah. Pukul 3.30 asal masuk dah. Misalnya, tapi kita dah kerja lagi atau ikutlah mana. Tak kita bersorak fak kita 7 orang. Gini fak kita jemaah fak kita. Alah sejak duk bagi. Kenapa? Kita letak hati nak jemaah sini dah. Tak apa. Kalau kita kacau tubik dia tak boleh. Dia lari pada unik. Takut unik jadi masalah dengan kita. Nampak tak? Unik tu. Unik raja ni pun ya ada masalah juga. Dah. Habis tu ada cerita ada seorang saling tu. Dah, masuk zuhur ya semaya, masuk asar ya semaya, masuk maghrib ya semaya. Orang lain tak payah duk maya orang ya. Nah, tokai mari pak tokai tak murih ke dia weh. Ya panas kecek, ya kecek panas tu. Ya ni ya main kecek panas. Tokai kata, orang duk kerja memuduk semaya. Orang nak makan duk kerja, dia duk semaya zuhur. Orang duk kerja duk maya asar. Mu ni maya mata mu ni. Nanya orang ku duk semaya pun mu tak ada semaya. Kena mu. Oh ya atas kita duk semaya nak minta rezeki wi kedat wedah ni ya. Ya anda dia. Jadi ambo nak minta rezeki Allah Taala. Wi Allah Taala bagi labo ke kedat token ni gini. Kata mu semaya mu tak ada. Jadi yo pergi ngaji, yo pergi kerja tak kerja apa pergi semaya so dia. Jadi token upah ya mu nak semaya. Ya pandai kecek. Nampak dah. Tak apa dah. Cukup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatan ad-darin wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
Amin.